Ini yang terbaik, Pak. Besok-besok tadi orang rumah tak tanya. Bahaya ni. Bang, angle cantik. Ha? Macam mana? Yang itu lagi. Saya tak bagi dah. Oh, ini tak. Ni yang pipa ke depan ni.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya nak ucapkan selamat datang ke program Jangkauan Komuniti Madani Penyerahan Sumbangan Ihya Ramadan pada hari ini 22 Mac 2025 bersamaan dengan 21 Ramadan 1446 Hijrah bersamaan pada hari Sabtu. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru sahaja sampai, saya nasihatkan untuk terus ke kaunter pendaftaran. Pastikan semasa pendaftaran anda menerima satu stiker dan sila letakkan stiker di tempat yang mudah untuk dilihat. Untuk makluman anda, penyerahan sumbangan pada hari ini akan menggunakan pakai zakat wang zakat perniagaan Bank Rakyat 2024 yang mana tuan-tuan dan puan-puan merupakan sebahagian daripada penerima sumbangan pada hari ini. Jadi sila pastikan stiker itu mudah untuk dilihat oleh pihak bank kerana sumbangan hanya diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada stiker yang dibekalkan semasa pendaftaran. Mohon kerjasama kepada semua yang telah hadir, yang dah daftar, sila pastikan stiker ditampal di tempat yang mudah untuk dilihat. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dah sampai daripada pukul 5 petang tadi, yang telah duduk di tempat masing-masing, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi hadir dalam menjayakan program kita pada hari ini. InsyaAllah program kita pada hari ini akan turut serta oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Timbalan Usahawan dan Koperasi akan turut bersama-sama. Dan bukan itu juga, kami daripada pihak Bank Rakyat ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Masjid Kota Damansara kerana telah memberikan kerjasama yang sangat tinggi kepada kami dalam menjayakan program pada hari ini. Terlupa pula saya. Selamat datang juga kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid dan Surau di sekitar Selangor. Yang belah kiri-kiri ni. Tuan Haji, terima kasih. Sama-sama bersama-sama dengan hari ini. Dan saya juga difahamkan setiap surau, ada 16 surau yang turut serta bersama dengan kami hari ini menerima sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak RM10,000 bagi memeriahkan aktiviti sepanjang bulan Ramadan di masjid dan surau untuk ahli karya masing-masing. Sekali lagi, saya bagi pihak Bank Rakyat ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang meluangkan masa bersama-sama dengan kami dalam memeriahkan program Jangkauan Komuniti Madani Penyerahan Sumbangan Ihya Ramadan. InsyaAllah segala bentuk informasi akan saya umumkan dan akan saya war-warkan dari semasa ke semasa. Bank pilihan.
Baiklah. Ada sedikit pengumuman kepada semua wakil daripada masjid ataupun surau yang akan menerima sumbangan di semasa majlis kita sebentar sahaja lagi. Saya mohon anda untuk duduk di sebelah kiri saya. Takut ada yang dah bersepah duduk tempat lain. Kepada wakil-wakil masjid, jawatan kuasa masjid ataupun wakil jawatan kuasa surau yang hadir hari ini untuk menerima sumbangan semasa acara pentas sebentar lagi, saya mohon untuk duduk di sebelah kiri saya bagi memudahkan perjalanan majlis kita hari ini. Kerana pihak masjid juga hari ini saya difahamkan akan mengadakan sedikit tahlil macam biasalah sebelum kita berbuka puasa. Untuk itu insya-Allah saya akan cuba habiskan majlis kita sebelum pukul 6.40 untuk kita beri laluan kepada pihak masjid bagi meneruskan aktiviti masjid dalam memeriahkan bulan Ramadan kita pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini dalam memeriahkan program jangkauan komuniti madani penyerahan sumbangan Ihya Ramadan pada hari ini. InsyaAllah majlis kita akan bermula bila-bila masa daripada sekarang. Terima kasih kepada semua yang hadir. Saya lihat dekat kaunter pendaftaran pun dah nampak bermula, tidak ada orang, jom 1-2 saja. Dan seperti yang saya umumkan daripada awal tadi, sila pastikan stiker yang telah diberikan semasa pendaftaran anda tampal di bahagian kiri dada anda, dan sila pastikan pihak urus dia nampak stiker yang check. Okey, ada sedikit pengumuman. Saya mohon kerjasama. Dua nama yang saya sebutkan ini, sila ke kaunter pendaftaran ya. Nama yang saya sebutkan ni ada 2 orang, sila ke kaunter pendaftaran sekarang. Ada sedikit kita nak sikit. Yang pertama Cik Azmi bin Cik Hussein ya. Sekali lagi Cik Azmi bin Cik Hussein. Nombor telefon dia 016 414 1926. Cik Azmi bin Hussein. Dan yang kedua adalah Jaafar bin Mahmud. Nombor telefon 018 313 7461. Jaafar bin Mahmud 018 313 7461. Sila ke kaunter pendaftaran sekarang. 2 nama yang saya sebutkan ni tadi untuk bertemu dengan pihak urus setia. Terima kasih. Okey, yang tak ada stiker, yang cuma regular biasa masjid, kau rasa bawa sana. Yelah, betul lah nanti. Satu ni kan. Okey, baik.
Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Masjid Kota Damansara memang tiap-tiap hari ada mengadakan majlis berbuka puasa. Ada tuan-tuan dan puan-puan ya yang memang hari-hari buka dekat masjid, ada sama ya. Pada hari ini yang berbuka 500 pack untuk majlis berbuka puasa dengan Masjid Kota Damansara, anda boleh duduk dekat kemah colour putih tuan-tuan dan puan-puan. Kemah colour putih ni depan ni ada lagi satu line buffet untuk makan berbuka puasa nanti ya. Kepada tuan-tuan dan yang perempuan yang hadir untuk majlis iftar bersama dengan Masjid Kota Damansara, untuk anda yang tidak terlibat dengan majlis ini, anda boleh terus ke kemah yang colour putih. Kerana apa? Memang tiap-tiap hari Masjid Kota Damansara menyediakan pack berbuka puasa lebih kurang dalam 500 pack. Sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tidak terlibat dengan majlis kita pada hari ini ya, bermakna yang tak pakai stiker ataupun ada juga yang tak pakai stiker tetapi teman ni tak ada masalah. Tapi yang memang betul-betul tidak terlibat secara langsung untuk program ini, anda boleh terus ke kemah putih. Saya difahamkan line buffet dekat sana pun telah tersedia untuk majlis berbuka puasa iftar Ramadan bersama dengan Masjid Kota Damansara. Sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana memeriahkan program Ihya Ramadan pada hari ini, dan insya-Allah majlis kita akan bermula bila-bila masa daripada sekarang. Bank Rakyat, bank pilihan anda. TikTok Masjid Kota Damansara. TikTok Sidang hadirin yang dihormati sekalian, majlis mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Div Kehormat. Dia bukannya ni pun. Hadirin yang dihormati sekalian, ini dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku. Dan hadirin untuk berdiri.
Terima kasih dan hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pembuka bicara, salam Bank Rakyat, bank pilihan anda. Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Yang berbahagia Puan Nur Afifah Abdul Razak, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Pemantauan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan Pasangan. Yang berbahagia Encik Ahmad Syarif Muhammad Syarif, Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat. Yang berbahagia Encik Nur Haimi Zakaria, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat. Yang berbahagia Ustaz Nur Salami Masri, Pengurus Masjid Kota Damansara. Yang dihormati Jawatan Kuasa Pengurusan Bank Rakyat, Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid Kota Damansara. Yang dihormati para jemputan program jangkauan komuniti madani, penyerahan sumbangan Ihya Ramadan, rakan-rakan media dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin yang dihormati sekalian. Pertama sekali, marilah kita memanjat kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita diberi peluang untuk hadir ke program jangkauan komuniti madani, penyerahan sumbangan Ihya Ramadan. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada petang ini, marilah kita sama-sama berdoa. Untuk itu majlis menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Hafizuddin Syarifuddin, Imam Masjid Kota Damansara, untuk mengetuai bacaan doa. Tafadhal masykura ya Ustaz. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan program jangkauan asnaf madani, anjuran bersama Masjid Kota Damansara, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi serta Bank Rakyat pada hari ini, kami memohon inayah dan taufiq-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Rahmanu Ya Rahim, kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keridaan-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk meningkatkan ketakwaan, mengikis sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati, menghubungkan silaturahim dan berkongsi rezeki atas segala nikmat yang engkau kurniakan. Ya Dzal Jalal wal Ikram, kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala amal kebajikan, dan kami pohon perlindungan dengan engkau daripada melakukan keburukan dan kemaksiatan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas bacaan doa sebentar tadi dan semoga majlis kita pada hari ini berjalan lancar dan beroleh keberkatan insya-Allah. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, izinkan saya berkongsi sedikit informasi berkenaan dengan majlis kita pada hari ini. Bank Rakyat menerusi inisiatif jangkauan komuniti madani sempena bulan Ramadan dengan menyalurkan sumbangan keseluruhan sebanyak RM190,000 menerusi inisiatif pengimarahan 16 buah masjid serta bantuan keuangan kepada 300 orang asnaf terpilih di sekitar kawasan Sungai Buloh. Sumbangan keseluruhan sebanyak RM160,000 untuk inisiatif pengimarahan 16 buah masjid yang mana setiap masjid menerima RM10,000, manakala bantuan keuangan keseluruhan sebanyak RM30,000 kepada 300 orang asnaf yang mana setiap seorang akan menerima RM100. Hadirin sekalian, majlis kita diteruskan dengan menjemput yang berbahagia Ustaz Nur Salami Masri, pengurus Masjid Kota Damansara untuk menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين وعلى أمور الدنيا والدين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Syukran, jazakallah diucapkan kepada pengacara majlis yang dihormati dan dialu-alukan yang bahagia Encik Ahmad Syahril bin Muhammad Sharif, dan juga dialu-alukan yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pada pegawai tinggi daripada Bank Rakyat, seterusnya rakan-rakan media, sahabat-sahabat daripada nazir-nazir masjid, dan juga yang diraikan dan dialu-alukan juga asnaf, fakir miskin dan juga mu'allaf yang diraikan pada petang ini. Alhamdulillah, pertama dan selamanya puji syukur kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan kita masih dipanjangkan umur dan diberikan kesempatan kepada kita. Dan Alhamdulillah pada petang yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam majlis penyerahan sumbangan Ihya Ramadan dalam program jangkauan komuniti madani, yang mana pihak pengurusan masjid mengalu-alukan kehadiran YB, kehadiran semua daripada Bank Rakyat untuk sama-sama kita berkongsi rezeki, sama-sama kita meraihkan mereka yang kesusahan dalam masa tak lama lagi, dalam seminggu lebih lagi ni kita akan sambut Aidilfitri, tapi saya tak nak sebut sebab nanti dia menghilangkan mood Ramadan tu. Jadi kita dengan momentum Ramadan, jadi alhamdulillah dengan peluang dan ruang yang Allah Taala berikan kepada kita, kita tingkatkan amal ibadah kita dalam bulan Ramadan hingga ke penghujungnya, dan raikanlah Aidilfitri pada 1 Syawal nanti, kerana itu adalah sunnah yang dituntut. Apa-apa pun, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam majlis pada petang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jugalah sebaik-baik pemberi yang setimpal atas usaha semua. Jadi sekira cukup sekadar itu. Jadi daripada saya, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih pengurus Masjid Kota Damansara atas ucapan sebentar tadi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan menjemput yang berbahagia Encik Ahmad Syahril Muhammad Sharif, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pengacara majlis. Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Yang berusaha Puan Nur Afifah Abdul Razak, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Pemantauan KUSKOP. Yang berusaha Encik
Yang berbahagia Datuk Amumani Balan, Setiausaha Sulit kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri Kuskop, Yang Berusaha Encik Nohami Zakaria, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat, Yang Berusaha Ustaz Nur Salami Masri, Pengurus Masjid Kota Damansara, Yang dihormati Jawatankuasa Pengurusan Bank Rakyat, seterusnya pihak pengurusan masjid dan golongan asnaf yang diraikan, rakan-rakan media serta hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bank Rakyat, bank pilihan anda. Syukur Alhamdulillah kerana pada petang ini dapat kita bersama-sama dalam majlis jangkauan komuniti madani Bank Rakyat, penyerahan sumbangan Ihya Ramadan serta majlis berbuka puasa di Masjid Kota Damansara ini, masjid yang tidak asing lagi bagi saya kerana saya juga penduduk Kota Damansara, Seksyen 4, timbalan KSU di Seksyen 8. 8 ni tempat orang-orang yang berada sikit. Jadi YB, we are your constituent. Juga bagi pihak Bank Rakyat, kami juga mengalu-alukan kehadiran YB Datuk Seri Ramadan Ramakishnan, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, yang sudi hadir pada hari ini dalam majlis jangkauan komuniti madani ini. Sebenarnya majlis ini adalah idea cetusan YB Datuk Seri sendiri sebagai seorang pemimpin yang prihatin. Sebelum ini yang prihatin dengan keperluan rakyat. Sebelum ini kita dengan program kembali ke sekolah di Kota Damansara juga, Sungai Buloh. Dan sekarang ini program untuk keperluan persiapan Hari Raya. Inilah YB Datuk Seri Ramadan yang sering prihatin, yang sering mencetuskan idea-idea demi kebaikan dan kebajikan rakyat sejagat. Dan bagi pihak Bank Rakyat, sudah tentunya kita sokong kerana apabila segala program yang dilaksanakan dan diusul oleh YB Datuk Seri Ramadan, dia menepati ciri-ciri dan prinsip-prinsip yang diguna pakai oleh Bank Rakyat, terutamanya dari segi tidak ada ketirisan langsung. Segala apa yang disumbang diterima penerima. Ini adalah satu ciri program-program yang seharusnya kita tingkatkan lagi. Jadi YB, terima kasih. InsyaAllah Bank Rakyat sentiasa di belakang bagi menyokong program-program kebajikan khususnya di kawasan Parlimen Sungai Buloh ini. Pada kesempatan ini, saya juga memberikan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak pengurusan Masjid Kota Damansara atas dedikasi serta kerjasama yang amat baik yang diberikan kepada pihak bank dalam memastikan program ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dihormati sekalian, pada hari ini kita bakal menyaksikan penyerahan sumbangan sebanyak RM160,000 yang akan memberi manfaat kepada 16 buah masjid di sekitar kawasan Sungai Buloh. Sumbangan ihsan RM30,000 kepada 300 orang asnaf yang berada di Parlimen Sungai Buloh. Masjid merupakan institusi yang penting dalam pembangunan masyarakat Islam. Selain sebagai platform untuk menyatukan masyarakat, masjid juga memberikan banyak manfaat kepada masyarakat di sekitarnya, seperti dalam aspek pembentukan kerohanian, keilmuan dan juga sebagai pusat rujukan. Bahkan fungsinya juga boleh dikembangkan sebagai institusi yang membantu komuniti daripada aspek sosioekonomi. Justru manfaat daripada sumbangan ini diharap dapat membantu masjid-masjid ini menghidupkan lagi aktiviti pengimarhan dengan melibatkan lebih ramai lagi komuniti setempat. Sumbangan ihsan kepada 300 orang asnaf yang terpilih diharapkan sedikit sebanyak dapat meringankan persediaan barangan keperluan pada Hari Fitri yang bakal menjelang tidak lama lagi. Dalam bulan yang penuh keberkatan ini, kita mahukan golongan yang kurang bernasib baik merasakan kemeriahan sambutan suasana Ramadan. Suka untuk saya kongsikan tema Hulurkan Salam yang telah dipilih oleh Bank Rakyat sempena Ramadan
dan Syawal pada tahun ini juga bertujuan untuk menyebarkan nilai kebaikan dan keprihatinan khususnya golongan yang kurang bernasib baik. Alhamdulillah, pada tahun ini melalui program jangkauan komuniti Madani Bank Rakyat, kami telah dapat menyantuni komuniti melalui pelbagai program yang diwujudkan di seluruh negara. Seramai lebih 11,000 penerima telah diraikan. Alhamdulillah, antaranya melalui program Imarah Ramadan, Bazar Kasih Ramadan, sumbangan kepada rumah anak yatim dan rumah kanak-kanak, edaran bubur lambuk serta pek berbuka puasa kepada pengamal media. Sejajar dengan konsep hulurkan salam serta nilai keprihatinan dan ihsan dalam konsep Malaysia untuk saling berganding bahu bagi menyantuni, menghulurkan bantuan serta merayakan kegembiraan dan keberkatan bulan Ramadan bersama-sama mereka yang memerlukan. Sehubungan dengan itu, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat atas dedikasi dan komitmen yang tinggi yang diberikan dalam program sumbangan serta majlis berbuka puasa ini. Semoga usaha murni yang dilaksanakan Subhanahu wa ta'ala kita insya-Allah. YB, atas sekalian YB, dan sebelum saya mengakhiri ucapan, saya mengucapkan selamat berbuka puasa dan selamat menjamu juadah yang disediakan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan sebentar. Majlis dengan segala hormat yang memperkenalkan Yang Berhormat Timbalan Menteri, Yang Berbahagia Puan Nur Abdul Razak dan Yang Berbahagia Ustaz Nur Salami Masri dan masyarakat kehadapan bagi menyempurnakan majlis kita pada hari ini. Baiklah, saya akan dengan penyerah lain tak bukan penerima yang pertama. Dipersilakan Wakil Masjid Kota Damansara untuk ke hadapan. Dipersilakan. Ya, pengurus sendiri. Media, dipersilakan rakan-rakan media. Wakil Masjid Taman Subang Perdana. Dipersilakan wakil daripada Masjid Taman Subang Perdana. Janji. Seterusnya dari dipersilakan rakan-rakan media. Silakan wakil masjid untuk media di hadapan. Pandang Al-Huda Kampung Paya di Masjid Unggul. Jalan. Ya, pandang kamera Ji. Muhammad Menteri. Baiklah. Seterusnya dipersilakan Wakil Masjid Nur Taman Saudara Utama. Dipersilakan Wakil Masjid An-Nur dipersilakan media. Terima kasih. Seterusnya dipersilakan Wakil Masjid Bandar Baru Sungai Buloh. Wakil Masjid Bandar Baru Sungai Buloh. Dipersilakan. Itu dia. Ni kira macam imam muda. Seterusnya Wakil Masjid Darul Kampung Sungai Buloh. Masjid Darul Ulum Matang Pagar. Dipersilakan Wakil Masjid Darul Ulum Matang Pagar. Tahniah Ji. Silakan Ji ambil gambar dulu. Terima kasih Ji.
Seterusnya dipersilakan wakil Masjid Jamiul Ihsan, Kampung Kubu Gajah, Sungai Buloh. Masjid Jamiul Ihsan. Jamiul Ihsan. Silakan. Seterusnya dipersilakan wakil Masjid Jami' Kampung lepas by Masjid Nurul Amin Kampung Bau Sempak. Media, tugas anda. Terima kasih. Seterusnya dipersilakan Masjid Nurul Amin Kampung Merbau Sempak. Dan terakhir untuk standby wakil Masjid Bukit Rahman Putra. Seterusnya dipersilakan wakil Masjid Bukit Rahman Putra. Dua foto Okey, baik, rakan-rakan media, the best punya untuk you all. Okey, dipersilakan dalam masuk. 10.55 mekan kiri. Request daripada media, gambar ni memang sikit. Oh, dia mesti Silakan. Ya, silakan. YB ada satu lagi, bos. Ada satu lagi. Akad mana utama? YB. Ini ajak. Okey. Silakan rakan-rakan media. Pandang kamera, cik. Ya. Tuan-tuan thumbs up sikit. Cantik. Bersama-sama ini ya, boleh sampaikan kita ada satu lagi untuk penyerahan sumbangan. Dipersilakan kepada wakil-wakil masjid untuk mengambil tempat semula. Kita teruskan dengan sumbangan asnaf. Dapat kurang 300 asnaf pada ini. mana? Terus pergi ke meja. Boleh ya? Untuk itu saya mempersilakan orang asnaf ke hadapan. Dipersilakan asnaf ke hadapan untuk terus kita ambil gimmick dulu atas sebelum Yang Berhormat Menteri dan semua tetamu kehormat terus ke bawah. Silakan seorang-seorang. Dipersilakan untuk menerima sumbangan. Dipersilakan Syariah. Dahulu kita buat gimmick terlebih dahulu. Silakan. Ya, kita buat gimmick 10 orang terlebih dahulu. Yang Berhormat Malam Kehormat ke meja terima asnaf. Kat depan ni minta tolong dia bawah sikit. Ya. Selepas tu tahniah sekejapnya. Lepas ni kita 10. Okey. Dah. Boleh? Ada lagi? Yes. Kita grup foto. Ini untuk dipersilakan media Wadi Raya sikit sebab masjid nak buat ni. Jom kita susun sikit rakan-rakan media, standby. Ni. Ya, tarik. Yes. Plak. Ya. Dan selepas ini persilakan Yang Berhormat untuk terus menuju ke meja
penerima-penerima sumbangan untuk menerima secara direct pada tetamu kehormat kita pada hari ini. Ya. Boleh pandang kamera, pandang kamera, pandang kamera. Senyum sikit. Body puan tu. Ya. Okey, pandang kamera, pandang kamera. Okey, mak, pandang kamera. Okey, terima kasih. 2, 3. Boleh rakan media? Dapat? Dapat Oh, jap. Boleh? Boleh? Okey, terima kasih. Terima kasih. Saya menjemput Yang Berhormat Timbalan Menteri dan tetamu kehormat untuk terus meja penerima sumbangan. Ada bos. Nanti cawangan akan. Okey, cawangan. Untuk itu, puan-puan, kita telah pun sampai ke penghujung majlis. Saya mewakili pihak Bank Damansara dan juga Bank Rakyat dalam kita pada hari ini, dan saya akan semula ini kepada Kota Damansara untuk meneruskan acara program yang dirancang oleh pihak masjid. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Jumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, terima kasih saya. Masjid tu ada sumbangan. Jadi nak follow. Boleh. Silakan. Ya, pihak masjid juga ada menyediakan sumbangan. YB, pihak masjid juga ada menyediakan sumbangan. Puan-puan, saya juga nak maklum, Masjid Kota Damansara juga membuka kaunter zakat fitrah yang mana ia ada di kaki tangga masjid. Jangan lupa bayar zakat fitrah kita. Tuan-tuan dan puan-puan boleh terus ke kaunter zakat fitrah. Dalam masa yang sama, hari ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, TikTok Masjid Kota Damansara live. Live dia live. Anda semua boleh ikuti TikTok live. Dan jangan lupa, saya sarankan kepada anda untuk follow, ikuti TikTok Masjid Kota Damansara. Terima kasih untuk segala maklumat, info terkini akan saya maklumkan dari semasa ke semasa. Selamat berbuka puasa.
هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه ولا ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كحبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كالشمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كبدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة وبركة
بركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم، وضاعف اللهم رحمتك ورضوانك علينا وعليهم. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك أرواح والدينا ومشائخنا ووالديهم ومشائخهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اجعل في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات الحاضرين ووالديهم عم الجميع بالرحمة والرضوان، وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود، إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لصاحب هذه الضيافة، اللهم اغفر لأصحاب هذه الضيافة، اللهم أعط سؤلهم، اللهم ارزقهم من الحلال وجنبهم عن الحرام. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وارزقنا ليلة القدر، وأعنا فيه على القيام والصيام وتلاوة القرآن وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا من عتقائك من النيران. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bang, kita azan bagi masa jam apa? Kita azan betul semayang 7.50 boleh? 7.50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit perhatian pada semua para tetamu, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada petang ni kita dapat sama-sama berada dalam program iftar kita dan program menyantuni asnaf. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit peringatan dan perhatian pada semua. Insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, maghrib akan masuk pada jam 7.26. Lebih kurang 7.26 minit petang ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan solat maghrib, kita akan bagi masa untuk tuan-tuan makan daripada 7.26 sampailah 7.50. 7.50 kita akan qamat untuk solat maghrib. Jadi pada semua, diharap pada semua dapat kita selesaikan makan dan kita sama-sama dapat masuk ke dalam dewan solat utama untuk sama-sama kita solat maghrib secara berjemaah, insya-Allah. Ya, jadi mohon pada semua untuk sama-sama kita bukan hanya sekadar iftar, tetapi kita juga dapat tunaikan solat maghrib secara berjemaah pada jam 7.50 insya-Allah. Jadi bila akan qamat pada jam 7.50 dan semua mohon untuk masuk ke dalam dewan solat utama. Jadi perhatian juga kepada ibu bapa yang mungkin bawa anak, ya, yang mungkin bawa anak kecil, mungkin anak tersebut sukar untuk dikawal, jadi boleh kita bergilir. Jangan dua-dua solat. Kalau dua-dua solat, anak akan bermain dalam dewan solat nanti. Jadi mohon kerjasama daripada ibu bapa juga untuk menjaga anak masing-masing.
Dan peringatan juga pada semua, ya, pastikan barang-barang yang dibawa, barang-barang berharga dan sebagainya, pastikan untuk kita jaga, ya, kerana kita pasti dalam ramai-ramai kita tak pastilah tuan-tuan, ya, harap mungkin tertinggal dan sebagainya. Harap perhatian pada semua untuk kita jaga, ya. Dan mungkin ada yang tetamu kita yang baru yang mungkin tak pernah sampai ke Masjid Kota Damansara. Untuk makluman, tandas muslimat ialah berada di bahagian kiri masjid. Bahagian kiri masjid, tandas muslimat serta tempat wuduk berada di dalam dewan, dalam bangunan masjid di sebelah kiri. Dan untuk lelaki di sebelah kanan, tandas dan juga tempat wuduk di sebelah kanan, ya. Tandas dan juga tempat wuduk berada di sebelah kanan bangunan masjid. Begitu juga untuk solat muslimat, kita juga sediakan di bahagian atas, ya. Bahagian atas boleh naik tangga di sebelah kiri masjid, boleh naik ke tingkat atas untuk solat. Dan insya-Allah malam ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita malam ni ada imam tarawih jemputan. Begitu juga kita juga ada program qiyamul lail. Malam ni kita ada program qiyamul lail, ya, yang akan bermula pada jam 4 pagi. Jadi pada semua dijemput untuk sama-sama kita meriahkan program qiyamul lail yang akan diadakan di masjid kita bermula jam 4 pagi sampai kepada jam 5 pagi insya-Allah. Jangan lupa follow TikTok. Jadi peringatan daripada Biro IT, sama-sama tuan-tuan sambil-sambil tu boleh tengok TikTok, Facebook masjid, boleh follow masjid. InsyaAllah kita ada program masjid yang sentiasa diupdate melalui laman sosial Masjid Kota Damansara. Kita ada Instagram, kita ada TikTok, kita ada Facebook. Boleh sama-sama kita follow untuk kita berikan sokongan dan juga dukungan kepada program-program yang diadakan di Masjid Kota Damansara. Dan untuk makluman tuan-tuan juga, insyaAllah tuan-tuan, tahun depan kita sedang merancang untuk membangunkan sebuah dewan di bahagian kanan masjid, berhampiran dengan menara. Kita sedang berusaha untuk bangunkan sebuah bangunan di kawasan tersebut. Jadi insya-Allah tuan-tuan, tahun depan kita cadang, tahun ni kita masak untuk iftar sekitar 5 hingga 600 orang. Yang mana tuan-tuan, kalau kita ada dewan nanti mungkin kapasitinya boleh bertambah. Jadi insya-Allah dengan dukungan dan sokongan daripada tuan-tuan, yang mana semua daripada sumbangan tuan-tuan kita akan salurkan dan juga kita akan buat untuk jemaah, untuk ahli qaryah Masjid Kota Damansara insya-Allah. Semua ni kita akan salurkan dan kebajikan untuk kita semua. Jadi kalau kita dapat bangunkan bangunan ini, insya-Allah kita rancang tahun depan insya-Allah kita akan mulakan projek ini. Yang penting sumbangan dan dukungan daripada tuan-tuan. Doa paling-paling tidak, doalah supaya program ini, projek ini dapat berjalan dengan lancar insya-Allah. Jemput tak ada screen. Berapa tak rugi follow. Jadi sementara kita menunggu masuknya waktu solat fardu maghrib, ya, sekali lagi perhatian, ya, pada jemaah yang mungkin makan di dalam bangunan masjid, ya, khususnya di bahagian tengah ni, gunakan alas yang telah kita sediakan dan tidak dibenarkan untuk makan di kawasan berkapet. Ya, tak dibenarkan untuk makan di kawasan berkapet. Ya, pastikan yang makan di dalam bangunan, khususnya ruang utama masjid, ya, kawasan utama masjid, pastikan beralas. Ya, pastikan beralas insya-Allah. Tak pergi? Tak pergi. Tak pergi buat. Pergilah. Sampai sana orang dah buka habis, kita baru sampai. Tak apa. Solat maghrib, makan. Tak ada, dia habis buka tak habis dah. Tak ada. Tak ada. Saya dah biasa pergi. Soalan. Itu betul time ni. Sampai sana pukul apa? Masalahnya dah setuju.